Semua. Menayak aku. Sama aja dua-dua. Dua-dua sama. Ya. Okay, assalamualaikum, selamat malam Salam sejahtera juga. Salam satu Malaysia, salam Madani Salam Madani. Okay, so tolong share dulu yang baru masuk. Ya, betul. Assalamualaikum. Yang mana baru masuk, tolong tapping, copy link, share. Share ni ya. So malam ni kita berada di Gunung Jerai kan. Ya. Apa yang berkonspirasi ya? Juga ada merasakan kita ngomong sekali. Terima kasih ya kepada Abang Remy ya. Okey, dia payung minyak wangi. Dia bawa kopi-kopi. Sedap Manin. Assalamualaikum selamat malam semua Tolong share dulu yang baru masuk. Tu wangi betul. Okey, yang mana baru masuk boleh tap skrin kan? Share lagi kan ya. Kita akan buat yang terbaik malam ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan cuaca cantik ya. Kita sedia kalah. Okay. Line pun cantik kat line. Terima kasih Mili Panskat. Terima kasih. Line pun cantik. Dia tak ada kata hijau, tak ada orange, okey tu. Jalan dia. Jalan okey. Dia mana baru masuk boleh tap screen, copy link, share live, semualah seangkatan dengannya. Abang Gajah kita steady malam ni. Share lagi kan ya. Ada masuk. Malam ni sempoi lah. Terima kasih Mili. Wangi lah kopi dah. Boleh lah. Boleh promote lah. Oi. Saya perfume saya kurang pakai. Yang wangi ni tapi itulah. Kan? Dah ada pakai lah. Kita akan jalan lah. Saat kita akan jalan. So, dia minta semua bantu tap screen sebanyak mungkin. Nanti senang sikit kerja saya noh. Saya nak berulang betul tak? Terus share dulu kan. Yang baru masuk. Waalaikumsalam. Welcome di Petak. Malam ni kita di Gunung Jerai di Petak. So alhamdulillah malam ni kita berada di Gunung Jerai. Waalaikumsalam. Adik, thank you share. Thank you share ni kamsia. Okey, boleh bantu bisnis dulu kan. Boleh bantu paskat dulu. Ya. Yeah. Yang mana ada coin lebih tu mana boleh kan. Lebih tu betul kan. Sikit. Boleh bantu bintang-bintang ke apa ke. Yang mana patut pulak lah. Adalah mana-mana sikit. Mana? Kan ada mana-mana sikit. Ada rasa. Untuk rasa. Salam hadir Terima kasih. Terima kasih yang boleh konsultasi ya. Oh, nasib baik dapat pintu. Meter tak lupa. Meter. Dapat book lah. Pintu dia sendiri kata. Cek meter tengok. Cek meter tu. Malam ni berdua je. Saya dengan Kembara Seram. 3. Terima kasih Bro Iskandar. Terima kasih hadir. Tak lain kan Melin? Okey kan? Di muka buku dan di foto okey ya. Pengguna garam Cina dibakar dalam kaca. Biarpun tidak kena, yang penting bagi rata. Lagu apa tu? Garam Cina. Garam Cina tak lah benda apa. Sabu-sabu. Barang abang dah simpan dah? Dah? Tak dapat tertinggal ya? Saya selalu kena buah tu. Tak mau dah ambil. Terima kasih Mi yang hadir. Terima kasih geng. Kak Esa hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Madani ya. Okey, jadi pada malam ni alhamdulillah kita berada di negeri Kedah, Darul Aman, iaitu di salah satu
tempat yang korang sendiri pun maklum lah di mana di Gunung Jerai. Jadi Gunung Jerai ni banyaklah kisah-kisah mistik dan kisah tentang apa Syekh Abdullah Humairi yang mengislamkan Raja Kedah yang pertama tu, Faraong Mahawangsa tu. Jadi Gunung Jerai lah. Dan juga dekat sini pun ada banyak batu kapal apa semualah. Batu kapal, Padang Tok Syekh dan sebagainya lah. Jadi kat Gunung Jerai ni banyak orang-orang yang silat dan sebagainya datang untuk apa orang kata bersuluk dan sebagainya lah. Ada Lega Tok Syekh, ada yang datang berubat dan sebagainya. Okey, so macam-macam lah kisah berkenaan tentang Gunung Jerai ni. Okey. Itu sajalah geng insya-Allah. Dan dikatakan dekat Gunung Jerai ni salah satu perkampungan bunian yang agak besar juga. Salah satu yang terbesar. Salah satu yang terbesar lah. Okey. Selain pada Gunung Jerai di mana lagi perkampungan bunian? Dia banyak. Seperti? Tapi Jerai ni salah satu yang besar. Oh, macam HQ lah. Gunung Ledang. Banyaklah tempat. Gua Gelangi banyak lah. Tengoklah pada ni. Tolong share dulu. Tepi-tepi Waalaikumsalam selawat Waalaikumsalam. Okey, jadi malam ni kita berada di Jerai. Kita santai-santai je geng Kita santai-santai sajalah. InsyaAllah. Ini pun banyak kereta ada yang duduk apa orang kata apa bersuluk kat sini, camping Memang sejuk lah. Best abang. Cuaca dia memang best. Atas bukit. Sure. Memang atas bukit. Tak payah aircon lah. Duduk dalam kereta pun boleh tidur. Ya. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini cakap berasap kan Gunung Jerai antara gunung-gunung yang tertua je betul. Cakap berasap mulut kan. Keluar haba. Betul tu. Tapi bagus. InsyaAllah. Terima kasih. Thank you. Semoga murasi pun thank you. Terima kasih. Bunian HQ yang so alhamdulillah kita harap cuaca mengizinkan insya-Allah. Kita explore santai-santai je geng insya-Allah. Dia minta semua tolong punch card ya. Bantu punch card dulu kan. Yang mana baru masuk boleh bantu punch card dulu kan. Satu koin saja. Satu koin saja tak mahal kan. Bantu punch card dulu. Untuk menunjuk menandakan anda support kami ya. InsyaAllah. Dan semalam pun kita baru saja semalam pun kita baru ziarah makam makam Kaful Ali Sayyidina Kaful Ali. Okey, dia ni salah satu wali Allah lah. Wali Allah. Apa tu yang mana beliau meninggal ni dalam tahun 1700 lah. Lama. 1700 tapi tarikh tepat dia tak pastilah. Okey. Jadi kalau tengok daripada tu dia sama macam Masjid Kapitan Keling. Maksud dia mereka ni daripada orang kata belah-belah sanalah, belah-belah Pakistan apa semua tu. Jadi dia orang datang ke tanah Melayu ke Pulau Pinang masa tu. Jadi dia orang mengembangkan agama Islam lah. Tu je lah. Dia sama. Beruntung kan tanah Melayu ni banyak wali-wali kan. Kita di tanah Melayu ni, di Malaysia ni beruntung sebab banyaknya wali-wali yang berada di tanah Melayu ni, makam-makam dia orang. Kita ni antara beruntung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira orang kata tanah Melayu ni beruntung. Dan kalau kita tengok peta tanah Melayu ni, kita tengok map, bentuk dia tu macam apa? Macam jantung kan? Tengok betul-betul. Kedudukan Malaysia dalam peta, bentuk dia macam apa? Macam jantung. Jantung. Betul? Ya. Nampak? Tu untungnya Malaysia ni. Jangan kendor geng.
Tap-tap Tanah screen. Melayu. Tapping geng. Tapping dulu. Sekejap lagi Terima kita kasih, jalan, Mi. Sekejap lagi Simpan kita sikit, simpan sikit koin untuk punch card nanti. jalan. Tu dinamakan jantung dunia. Betul. Ya, betul. Itu sebab orang kata kalau tengok kedudukan Tanah Melayu ni dia memang strategik kan jauh daripada gempa bumi, gunung berapi. Itulah. Alhamdulillah makan wali pun banyak. Wali-wali pun banyak. Alhamdulillah lah. Tadi tu bukan radik tau. Itu apa? Kopi jantan. Boleh lah. Boleh lah. Janji kopi. Tapi rasa macam radik juga. Boleh lah. Terus share dulu geng batu-batu paskat. Thank you sesi ni kamcia sesi. Waalaikumsalam. Dari Bukit Teh. Bukit Teh kat mana bang? Bukit Teh. Sini kot. Bukit Teh sini ke? Alright. Terima kasih hadir. Malam ini kira boleh dikatakan kali pertama lah kembara seram eksplorasi di Gunung Jerai. Ya, sebelum ni saya hanya sampai lepak di resort, minum kopi saja. Okey, malam ni betul-betul explore lah. Kan kita dikata ada susu galon Nabi Ibrahim. Hai, welcome. Ya, betul. Kalau ikut sejarah, yalah betul lah. Ada DNA. Nabi Ibrahim ni orang kata bapa segala Nabi lah. Nabi Ibrahim agama apa? Agama Hanif lah. Maksud dia agama Hanif ni agama yang mengesahkan Allah lah. Sejarah Tanah Melayu bermula abad kedua. Ini pun salah satu. Terima kasih Mi. Sejarah Tanah Melayu dah ni. Gunung Jerai ni. Kerajaan Kedah Tua. Agama Tauhid. Betul? Ya. Dalam berkata. Sesi ni. Kamcia. Hai, welcome. Pama pensiang. Wai ni ya. Wai ni ya. Tu pama pensiang, tolong kongsi. Oh, okey. Tolong share. Waalaikumsalam. Pama pensiang, Tenjiahau. Apa kabar? Oh. Terima kasih yang mana punch card. Bukit Teh kan dekat Simpang 4 Penang kan? Ya. Dekat dengan Cerok Tok Kun. Suruh Jan pakai kasut hitam. Kasut hitam bawa? Kasut hitam bawa? Kasut hitam. Kasut hitam. Tak. Ada dalam beg. Pakai? Okey. Pakai. Calik Ya, kerajaan Kedah Tua. Betul? Kita sudah nampak kereta. Dah yang. Dah bagi tahu dah. Jangan calik dulu Tak apa. Yang lari tu hak tak elok. Kalau hak elok dia tak lari pun. Dia suka. Kasut hitam. Cenuai. Dia benda-benda wangi ni elok. Memang elok. Memang elok. Benda-benda orang kata wangi ni, kasuri ni. Orang kata bau kasuri ni bauan syurga. Bauan di dalam syurga. Kasuri dia bau kasuri. Kasuri kijang ke, kasuri hitam ke, hak tak elok. Yang ramai yang tak tengok betul. Kita nak hak elok-elok ya. Mana tahu ada rezeki jumpa Tok Syekh malam ni. Mana tahu ada rezeki jumpa Tok Syekh kat atas. Apa tak? Aku pernah dapat gambar macam orang tua berjubah. Atas. Masa nak turun nampak macam orang tua, macam Tok Syekh. Tak tahu ada lagi tak ada gambar. Ada ke? Dekat TV gua ada. Kat TV ya. Tapi kat sini jangan cakap bukan lah. Bahasa kena jaga. Betul ya. Itulah yang memang ada. Kalau ada rezeki insya-Allah. Ada rezeki tu insya-Allah. Tapi tak janji lah. Report. Tadi satu dulu. Bukan dia. Assalamualaikum. Oh, salam tu. Report satu dulu. Masih yang berkonspirasi semoga dimudahkan sikit bagi masuk tentu. Masih yang support yang semoga merasa lebih mulut. Thank you kan. Terima kasih. Cuaca cantik. Oh, cuaca cantik ya.
Assalamualaikum. Saya tak bawa jaket. Terus mahir. Tak ada lah. Betul. Tak pergi pukul 2 Remy, Abang Remy yang Abang Remy. Yang selalu dalam live hujan ni. Yang selalu apa sembang seram tu. Sembang terpacak bulu hidung. Sembang mambang ah. Sembang mambang ah. Tak adalah tak mahir pun. Cuma sedikit lah. Parah banyak. Parahnya. Ada kelebihan sikit ya. InsyaAllah. Bukan pandai pun. Oh, sedap. Wah, ramai. Meriah semua. Ni dekat dia tu yang mak Allah. Ram. Oh, okey. Okey, terima. Mandi ni ya, telaga ah. Mandi telaga ah. Elok lah. Mandi telaga time ni baku lah. Sejuk ah. Bang semua. Masih thank Komplit you yang ah. berkongsi rezeki. Masih Cik Lan. Semoga berhasil mulut, thank you. Masih yang berkongsi rezeki insya-Allah. Terima kasih Terima kasih, Abang Zat. Support and thank you Terima insya-Allah. kasih banyak. Semoga dimurahkan rezeki banyak masuk, thank you. Okey, apa Sakdi Jan dia buat live. Tak ada, saya berdua dengan Jan je explore. Saya Cuma tak ni dibenarkan kawan-kawan untuk Jan lah. Jadi dia orang datang sini nak Ini rakaman. dia orang apa? Mandi telaga untuk Saya Syah. settle dulu. Bawa kawan. Kita bagi depa buat urusan Okey. depa lah. Kita jalan lah. Jom kita jalan kot dah. Okey. Tak apa, bagi depa buat. Sebab macam kami masuk pakai tiket. Kalau faham lah apa tu tiket. Alright. Sebab saya spontaneous. Benda ni 2-3 hari Tok plan lah. saya duk dapat calling. Tetapi saya tak tahu siapa nak bawa saya main. So tiba-tiba tadi lepas saya meeting, dia call terus. Dia kata, okay jom. Itu saya nak mengelak. Betul dia nak menyelak? Oh, daripada dulu kan. Daripada dulu. Alright. So ada lah. Berapa lama abang punya ni? Tak tahu. Ada rezeki. Tak abang call lah. Dia tahan kat. Main kat. Mereka lain. Mereka pun Mandi ke berubat ke apa? bukan. Mandi Mereka, kan. mereka pun saya tak tahu. Oh. Mereka pun baru first time lah. Oh. Kira bukan first. Mereka duk main dah selalu lah. Kira main tidur kat sini ke apa semua. So ada seorang, tak salah saya, ada peramal perubatan juga. Yang tu mereka punya resai lah. So sebab tu tadi saya tanya dekat anak-anak dia. Saya kata, aku bawa member boleh kot. Dia kata boleh lah. Nak pergi explore yang kawasan lain ke apa. Jalan lah. Tapi yang apa yang dia dengan saya, kami dua je lah. Yang tu antara dia dengan saya lah. So cuma kalau boleh, dia kata dekat Sa'i, dekat belah area yang dekat tempat yang untuk share tu. Dia kata kalau boleh jangan rakam ni. Hari ni kita main ambil vibe dia dulu. Dan lagi sekali baru kita turun dia. Okey. Jom. Okey bang. Kalau tu tempat untuk share atas. Kita masuk ikut Allah Naga. Okey. Ikut aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bila nak set musik tu. Nanti kita set live. Nanti kita set lah. Boleh. Tak lah, nanti kita set. Okey, yang mana baru masuk boleh tolong taping-taping kan? Waalaikumsalam, Gigi. Steady lah Gigi. Jarang tak padu ah. Burger main ni lebih ah. Telur double, daging double.
Belum masuk. Jom. Pelan-pelan lah. 40 minit. Dia tahan lah. Yang jilan okey lah. Tak jumpa. Masuk dulu. Abang masuk sana. Okey. Okey, madam. Okey, abang Gajah. Sejuk weh. Jom geng, 67 orang daripada 150 Jom seorang sikit tapping-tapping kan. Bagi semangat. Boleh berjumpa dengan penghuni di sini lah. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Yang berkongsi rezeki dengan mereka yang berkongsi. Zoom pula. Awak. Muka buku tak boleh zoom. Tak ni foto. Ha? Tak boleh zoom pula. Kacau. Screen kot. Weh, jangan lah buat pasal. Tak boleh zoom ni. Sensitivity kot. Tak dah. Okey, sebelum ni okey. Apa? Kau off on balik. Nak kata on filter tak ada lah. Bukan. Dia macam hang sikit lah. Okey dah. Ha, boleh dah? Boleh. Ha, betul? Oh, Alhamdulillah. Dah. Boleh dah. Okey, malam ni saya bersama Otai masih berbisa. Abang masih berdosa. Saya punya siput Abang Ed Night Walker. Yang mana yang tak kenal boleh sila-sila follow. Otai masih berdosa. Mega 88 rindu boleh kembali jangan. Apa? Megalodon, Megawati, Megatron, Mega 88 masuk 10 suci 30. Dia punya lobster tu kan. Oh, abang lobster JB ya. Saya geram tengok. Ui, geram. Tapi dia punya ni boleh lah. Pijau lah. Boleh pergi jauh. Tambah mak-mak. Dia tengok aku tengok dia punya nasi lemak. Sedap. Geram. Dia punya lobster apa? Alaskan memang tu. King crab pun. Kalau dia king crab pun padu weh. Lobster dia pun tak ada lah mahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni mau jaga pacak je lah Jan Ha? Jaga pacak lah. Pajat dah. Baik, terima. Itu aja dah pokok tumbang tu. Sini dah kena potong. Oh, batu ni. Pakai kasturi boleh? Dah pakai dah? Ha. Dah calik dah. Baik. Boleh tak pegang sat ni? Pegang ni sat lah. Sat lah. Dengan zip kecil. Satu special tu. Dah calik je. Wangi-wangi tak apa. Tak ada masalah. Sat pegang. Sat. 1 minit je. Wangi tak apa. Benda suka. Benda hat tak elok tak mau lah. Lari je dah. Tapi hat elok mau lah. Alhamdulillah, settle. Terima kasih Cik Lee. Yang mana baru masuk boleh tolong punch card kan? 1 koin saja. Dah menunduk sikit lah. Apa tu? Dah menunduk sikit. Ya, ada tumbang Okey, ada pokok tumbang, kita kena menunduk sikit. Malam
Pasal tempat ni pernah explore je kat situ. Gunung Jerai tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yang mana belum subscribe boleh tolong subscribe geng ya. Okay, target 70 orang subscribe malam ni. Ada bang. Bangku jari ada. Aku betul-betul. Dah lah depan sikit. Lain okey ya sekat ni ya. Dekat ni okey ya. Tak ada sangkut-sangkut lah. Terima kasih Bro Iskandar. Ni boleh betul-betul paskat dulu bang. Mana Aci? Ketuk pintu. Berkasih-kasih. Semoga dimurah kasih kalau masuk dulu. Terima kasih Mr. Regan. Ayak jernih ya. Kalau ada ikan, nampak ikan tu ya. Jernih putih ayak. Ayak bukit ya. Jernih ya. Cik Lee apa abang Cik Lee? Long time no see. How are you brother? Berdua je dengan kembar. Kami berdua je. Seorang tinggi kurus. Yang lagi seorang montel pendek. Kira sepasang tu. Siapa yang berminat nak beli kasturi hitam dan juga 1000 bunga, okey, Boleh ya? yang saya PM kat situ je. Sebab dia punya parti terus tau. Sebab dia parti je, Ah. ada campuran. So 100% pure parti, kuat lah. dia tak ada campur. Tak payah pakai banyak. Cari sikit lah. Tadi sikit pun memang bau dia kuat. Minyak wangi je. Bukan minyak wangi, kasturi. Minyak kasturi. Minyak wangi lah. Kasturi. Kasturi hitam. Bau-bauan kasturi. Kalau berdua tak? Saya dengan Jan, kembara seram. Kami berdua je. Siang saya kembara sepi. Malam saya kembara seram. Hadir relax. InsyaAllah. Yang pasti susah nak dapat, ya betul. Tapi kalau dengan kita orang dah korang, insyaAllah memang betul-betul pati lah. Memang betul-betul dia punya pati, tak dicampuran. Betul-betul pure dia punya.
Tenang. Rasa tenang je. Tunggu. Rasa sekabut tak ada. Rasa tenang, damai. Rasa ringan kepala. Rasa macam bersatu dengan alam. Ni Waalaikumsalam. Nature healing. Healing. Healing semua jadi. Baru start ya kak? Baru start. Kat puncak jauh lagi kan? Puncak jauh lagi. Puncak jauh lagi lah. Puncak ke tu Padang Tok Syekh. Tapi dekat sana lain memang tak ada. Ke Padang Tok Syekh lain memang tak ada. Kalau nak naik tu boleh lah, tapi pancit sikit lah kan. Tapi dekat atas memang coverage memang tak ada lah. Cuma saya mungkin boleh bawa korang sehingga ke batu kapal lah. Ini kita untuk alun lagi. Dan kalau boleh kita akan ke batu kapal lah, insyaAllah. Waalaikumsalam Hadir. Terima kasih bang Lokah. Terima kasih berkongsi rezeki. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Ada yang datang apa orang kata bersuluk dekat sini apa semua. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir Abang Ali. Berjalan-jalan saja kan. Sebab korang pun dah tahu dah. Kisah dekat Gunung Jerai ni. Kan? Dah. Abang, mungkin yang terlepas boleh cerita sikit tak? Apa ni? Suka dia orang Google je Gunung Jerai. Benda ni dah ramai tahulah. Dah ramai tahu lah kisah Gunung Jerai ni. Tak ada apa? Tak payah cerita pun korang dah tahu dah. Kan? Dah cerita pun dia orang dah tahu dah. Taruh ni okey tak? Color. Okey tak taruh ni? Tak terang sangat nah. Terima kasih Arjuna Beta. Tak banyak sampah sangat lah. Bersih ya? Sampah bersih lah. Kurang sampah. Labah. Sarang labah. Oh ni pokok periuk kera. Ni. Pokok? Ni periuk kera ni. Pokok periuk kera ni. Kalau korang nak tahu. Ni pokok periuk kera. Okey. Cantik ya? Hmm. Periuk kera. Ya. Nampak? Nampak tak pokok ni? Unik kan? Tu panggil pokok periuk kera. Ya. Macam serombong kapai. Terima kasih bang. Berkongsi rezeki. Terima kasih Adelina. Awal yang masuk. Steady. Wangi ya. Wangi ya. Bau apa je? Tadi tu minyak. Ni kot ni nak pergi batu kapal nanti. Kok mana? Ni kot dia. Kok sini? Tapi kita boleh turun juga nanti. Kat sana lah. Sudah ni kita on the way ke? Lalu atas. Alright. Kita resort. Masih yang berkongsi rezeki.
Tangga kenari. Oh lah ni saya punya tripod saya modify lah. Saya pakai stand. So saya nak tembak atas pokok pun phone tak jatuh lah. Alhamdulillah. Tengok. Senang saya kali pun. Nampak? Okay. Steady kan. Yang mana perlu basket boleh tolong basket kan. Terima kasih. Terima kasih. Hujan kenyal-kenyal ya. Pergi sampai jumpa pokok besar tumbang, lentang, jalan tangga, situ ada cerita. Terima. Terima. Ada suara. Ada suara. Ada orang kata ada suara. Dekat mana belakang ke? Betul. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Waalaikumsalam. Burung tu bunyi macam bunyi suara. Macam ada suara betul? Cara dia bunyi tu, dekat ujung tu ada macam ada bunyi suara. Okay, duduk tepi-tepi ni kan. Bagi semangat sikit dekat host. Copy link, share link semua. Hilang. Ya. Apa benda tu? Ada lagi? Ada benda kat dalam ni. Saya tengok dalam ni. Wah tu. Macam tu macam orang. Tu nampak je. Ni nampak tak? Tu. Macam bentuk orang ya. Tu. Yang suluh ni. Keliru kot. Tu. Di sebalik pokok. Balik pokok oh. Nampak ah? Jelas ah. Ada something ah. Kan. Belum Kak, belum. Kita baru mula live. Standby. Yang mana? Nampak eh? Mungkin dia lah mungkin dia. Saya pegang. Saya pun ada. Tak ada pokok. Dia macam berdiri, tengok. Tu lorong Tuan Rimba masuk cari akak kayu. Ya, betul. Tuan Rimba. Tuan hutan. Tuan hutan lah. Selalu masuk. Tuan hutan. Dia selalu masuk. Hati-hati ada tu. Tuan hutan, ya betul. Terima Mi, terima.
Hari ni special. Kita tak tunggu strategi baru kita jalan. Kita jalan terus sekali tapi minta kerjasama tolong tapping. Okay. Tempat best. Kita target 250k. Setuju tak? Setuju. Belakang. Belakang. Dengar bunyi kat belakang. Macam ada benda ketuk. Kan? Belakang. Dengar tak kat belakang tadi? Bunyi macam ada benda ketuk. Dah jauh. Apa nak ketuk? Dah. Kuat juga belakang pun. Kuat kan bunyi dia. Lain macam angin lah. Parah ni. Terima. Berangin lah. Berangin. Semacam berangin lah. Tak semua tau. Tempat ni saja. Dekat sini saja berangin. Kira dia berangin ni. Aura angin. Okey, yang mana baru masuk, yang mana belum masuk, boleh tolong punch card, geng. Okey, 1 koin saja kos. Tak mahal. Ya, betul. 1 koin saja. Okey. Banyak orang bertapa. Jadi ada hantu lautan ni. Kalau ada pun rezeki dapatlah jumpa dengan Tok Syekh. Kalau ada rezeki lah. Mudah-mudahan ada rezeki kita lagi kan ya. Bunyi loceng. Dapat jumpa ke. Abang, Ataupun macam bunyi dapat loceng. Salam ke. Dia dengar macam bunyi loceng. Siapa yang ada earphone, pakai earphone. Maximum volume. Supaya hampa boleh dengar dengan jelas. Loceng memang selalu dengar. Ada suara. Ada macam suara. Fokus. Ada macam suara tadi. Assalamualaikum. Ada macam suara. Tapi tak berapa jelas sangat suara tu. Terima. Mama tak datang sini. Jelas bila sampai, bang? Lah bila yang kita mai sini ya. Masa lah mai tahun lepas yang. Lah tu lepas. Lah tu lepas kan yang. Kita mai. Dia.
169 orang mata memerhati tolong tapping-tapping kan. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Lama. Rasa tahun lepas ya. Sini kami pernah jumpa kucing bunian. Kucing bunian ah. Hmm. Bila masa yang last tu kah? Salah mas. Macam mana tu kucing bunian tu? Rupa dia? Sama macam kucing manusia juga. Okey. Tapi kucing tu ada pemilik dia lah. Oh. Dia macam kucing biasa lah. Macam kucing kita tengok kucing biasa. Bukan kucing hutan tu lah. Bukan. Yang garang tu bukan lah. Bukan. Dia macam kucing biasa. Warna? Warna macam sama je kucing biasa. Oh, Cuma okey. dia ada pemilik dia. Oh, Putri punya kucing. putri ya. Comel. Tapi dia sekejap je. Maksudnya? Dia kita orang tak tahu dia datang dari mana. Tapi tengok dia muncul pada pokok. Duduk dengan kita orang apa semua duduk. Lepas tu nak balik tu dia tak ada. Terima. Dia tanya kat Siti. Betul dengan kita orang. Manja. Ya betul. Kejut juga. Main mana? Tapi memang comel kucing tu. Dia bukan macam kucing liar no. Dia bukan macam kucing lah. Dia macam kucing ada betuan lah. Kucing macam kita bela kucing. Terima kasih, Mas Kat. Mungkin rezeki dia nak tunjuk kan. Macam tu. Sebab apa? Sebab bulu dia bersih. Oh. Bersih macam ada yang jaga. Biasa kalau kucing liar ke apa ke kau tengok, mesti kotor kan. Ada komen bagi tahu. Macam ada kat situ. Sat. Kan? Kalau kucing liar mesti kotor kan. Tapi yang ni tak ada. Dia bersih. Siapa yang nampak, tolong bagi tahu kalau ada nampak apa-apa. Kadang-kadang benda macam ni kita pun apa orang kata tak mustahil kalau dia nak tunjuk. Tapi bukan dalam bentuk yang asal ataupun yang nyata lah, yang asal. Mungkin dia Abang Remy ada upacara. Nanti kita akan jumpa dengan dia. Dia ada hal nak settle. Lepas tu kita akan jumpa Abang Remy. kita beli tu sampai resort lah apa. Oh, ada lampu atas ya? Resort. Terima kasih Adelina. Terima kasih Pak Kongsi rezeki. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Kepada semua yang ada dalam live 188 mata memati tolong bekerja sama. Ya betul Cik Lee. Tolong tap screen kan. Berangin. Bang. Bunyi apa kat sini bang? Dia datang. Tu, dia datang. Okey. Dia yang bunyi macam tu kadang binatang. Dia adalah sejenis serangga. Oh. Sejenis serangga. Bunyi tu belah kiri. Terima kasih Meda.
Diberikan yang menempar wah orang betul-betul ya juga ada kecil paket ni. Salam. Tapi memang kucing tu kami sendiri terkejut. Kucing tu kami sendiri terkejut. Buat comel. Tapi lagi satu dia bersih. Macam ada yang jaga lah. Tapi dia tak lama datang, lepas tu dia balik. Dia datang daripada Selatan. Waalaikumsalam. Betul. Macam mancing. Pakai tripod ni senang. Nak bagi tengok pokok senang. Senang bergerak. Terima kasih bang, Pak Cekat. Bunyi seakan-akan yang mana tahu-tahulah. Okey. Tapi tak ada nyamuk tau bang. Tak ada nyamuk. Tak ada nyamuk langsung ah. Langsung tak ada ah. Memang best lah. Boleh saya tahu dalam 243 orang yang ada dalam live saya, boleh saya tahu yang betul-betul wujud saja, hantar sekali saja, tekan satu. Supaya saya nak tahu berapa orang dalam live. Okey, 1 2. Terima kasih. Maksudnya dalam 20 lebih orang saja yang tekan satu.
Tak beli. Saya tak beli pun. Saya tak boost pun ni. Saya nak natural. Semula jadi. Ada bau tak, Jad? Bau macam kasuri kijang. Ada bau? Ada. Tapi tak kuat sangat lah. Tapi tak kuat sangat bau. Saya pakai kasut hitam kan. Beza. Bau beza. Tapi ini bau kasuri kijang. Bau macam kasuri kijang semua. Bau. Kalau bau macam ni, alhamdulillah ha. Saya tahu ya. Kalau bau macam ni. Kabur sikit ya. Terjuk gila. Dengan hujan kenyai-kenyai. Penjaga AKA Farina. Apa? Pada kau. Salah juga. Dua je malam ni. Tapi dah tahu dah. Apa yang main? Betul ya. Kalau bau macam tu. Resort. Ya, kadang-kadang kalau saya buka story ni tahu dah bau apa. Siapa yang datang. Saya tahu. Dia datang jalan-jalan dia. Ya, tengok kat sini. Betul? Kita tamu. Tolong tapping geng. Tak bergerak langsung ni. Ada orang pakai kulit kijang. Dia ni kasut hitam. Dia bau lah. Tapi bau dia tak terap. Dia kadang sekali lagi bau dia. Betul. Pokok ni cantik ya. Ya, betul. Hampa boleh screenshot lah. Unik pokok ni ya. Nampak? Dia punya ranting macam sarang okay. Kita sarang burung. Yang selalu kita duk tengok tu. Yang ni pokok apa bang? Mana? Yang bunga ni. Pokok bunga apa? Tak ada nama dia. Kita ingat tapi dia ada Tapi nama. unik lah. Ha? Rare lah. Jangan jumpa. Ni ada nama dia pokok ni. Yang ni macam daun keladi ya. Ni keladi hutan. Keladi hutan ya. Besar. Ni keladi hutan ni. Memang besar. Dia sama juga macam pisang hutan. Dia pisang hutan dengan pisang yang kita tanam tu beza. Beza dia daun pisang hutan ni lebih besar, lebih lebar daripada pisang yang biasa kita tanam. Macam kat Safira tu lah. Kan? Dia ada pisang hutan. Besar tu. Jadi pisang hutan ni kalau orang buat ubat. Buah dia, pisang dia kita tak makan, binatang je makan. Oh, terima. Dia pisang hutan. Ni keladi hutan ni. Memang besar. Azwai at night worker. Tu master saya tu. Terima kasih. Thank you yang berkongsi rezeki. Terima kasih. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Bunga loceng. Yang ni kembang. Yang ni dia layu sikit. Ni bunga loceng nama dia.